Personaliti media sosial Awi MBR mendedahkan dia menerima ancaman dan ubutan daripada beberapa pihak selepas membuat video pendedahan mengenai etnik Rohingya. Bagaimanapun, Awi atau mesra panggilan Koroi berkata dia tidak akan berhenti untuk menyebarkan berita atau mendedahkan sikap sebenar etnik berkenaan. Tujuan beliau buat video tersebut ialah untuk memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia tentang masalah ini. Ramai penduduk tempatan yang kurang selesa dengan sikap pengotor masyarakat Rohingya. Tapi, ada pihak yang kurang senang dengan apa yang dia lakukan, sehingga ada yang memberi ancaman di media sosial. Baru-baru ini viral satu video bila seorang individu, yang dikenali sebagai Rahim Bai, mengancam untuk mencederakan beliau, dan seorang rakan influencer bernama Rif Sharafuddin, jika terus membongkar kelakuan buruk pelarian Rohingya di kawasan Puchong. Jadi, siapakah Rahim Bai sebenarnya? Untuk mengetahui, sila terus menonton. Rahim Bai ialah seorang warga emas berusia 65 tahun, yang mengaku sebagai ayahanda Puchong, iaitu ketua gangster yang menjaga kawasan Puchong. Beliau dikatakan berasal dari Pakistan, tapi telah mendapat kerayatan Malaysia setelah berkahwin dengan seorang wanita Melayu. Beliau mengaku memberikan perlindungan kepada etnik Rohingya di kawasan Puchong dari gangguan para aktivis yang suka merakam dan memviralkan perangai buruk mereka. Selain daripada itu, Rahim Bai juga mendakwa dirinya telah banyak berlakon di bawah arahan penerbit terkenal, Datuk Yusof Haslam. Adakah dia pernah berlakon dalam siri drama Gerak Khas? Tak dapat dipastikan, kerana ini cuma dakwaan beliau. Pada hari Isnin lepas, semasa Abang Koroi bersama seorang lagi influencer, bernama Rif Sharafuddin, sedang merakam video di lokasi warga asing di kampung Sri Lankas, Puchong, Rahim Bai datang, dan mengugut akan mencederakan mereka. Insiden ini telah dirakam jelas dalam video. Rentetan itu, Abang Koroi dan Rif Sharafuddin telah membuat laporan polis, dan polis sahkan telah menahan reman Rahim Bai selama 3 hari. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, dalam kejadian kira-kira jam 5.30 petang itu, pengadu bersama beberapa rakannya sedang menjalankan siaran langsung, sebelum didatangi beberapa lelaki yang melarang mereka membuat rakaman di kawasan berkenaan. Salah seorang lelaki yang dikenali sebagai Rahim Bai dipercayai mengeluarkan ubutan terhadap pengadu, dengan memberi amaran supaya rakaman tersebut tidak ditularkan. Suspek dipercayai mengugut pengadu, dengan mengatakan sekiranya rakaman berkenaan menjadi tular, dia akan mencederakan pengadu. Wan Azlan berkata, pengadu berasa takut akibat ubutan tersebut, dan tampil membuat laporan polis. Bertindak hasil laporan itu, sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya, berjaya menahan seorang lelaki tempatan di Subang Jaya, pada Rabu kira-kira jam 4.20 petang. Katanya, suspek kemudian dibawa ke mahkamah, dan perintah tahanan reman selama 3 hari bermula Khamis hingga Sabtu, diberikan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan kerana kesalahan ubutan jenayah. Agak? Ya. Nampak kau nampak aku bukan nak tipu. Ni pinggiran Putra. Putra kedai runcit mana ada meniaga. Macam ni ada meniaga. Orang lain nak meniaga baru tak sampai. Belum buka lagi dah sampai dah nak buat operasi. Ni apa cerita dah berhari-hari dah. Dah 2 minggu lah. Lebih 2 minggu kan? Lebih 2 minggu. Dah lama aku tak turun padang macam ni. Nampak tu. Ni. Niaga bawah pokok weh. Ni kawasan flat. Kalau orang kita nak niaga bukan main payahan. Dia boleh macam tu ke? Ni bos dia. Baju merah ni. Lari. Lari. Tunggu lari. Clear. Assalamualaikum. Hari ni Rif terima ugutan dekat Puchong, Kampung Sri Lanka. Rif baru balik terjah. Waktu terjah tadi tengah live ada sedikit ugutan, dan Rif nak tunjuk korang ugutan apa. Dan ugutan ni daripada yang dikenali Rahim Bai. Korang tengok video ni sampai habis. Apa yang diviralkan? Tapi yang korang nampak ada post muka saya. Macam mana? Rahim Bai Puchong apa? Apa yang diviralkan? Tapi yang korang nampak ada post muka saya. Macam mana? Tak payah cebok. Korang tak payah cebok. Bukan korang yang mengenaju negara. Kalau ada aku kenal kau.
Oh ini Terus dah, terang aku cakap. jangan macam tu. Ini dah kira ugutan. Ini ugutan. Ini dah kira ugutan. Kau pergi nak Ini buat dah apa kira kau buat? ugutan, bang. Abang macam tu, bang. Aku tidak akan kau viralkan muka aku. Tak ada, kita tak ada viralkan muka. Kita tak ada viralkan muka. Rohingya ke apa mantap kau lah. Kita ni bukan budak-budak lagi, kena Ha. matang. Seorang lelaki warga emas ditahan polis selepas dipercayai mengugut seorang individu ketika mangsa sedang membuat siaran langsung di aplikasi TikTok di kampung Sri Lanka Puchong Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Muhammad berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 5.30 petang. Katanya salah seorang lelaki yang dikenali sebagai Rahim Bai iaitu seorang suspek telah mengeluarkan ugutan terhadap pengadu dengan mengatakan bahawa sekiranya rakaman tersebut menjadi tular akan memecahkan muka pengadu. Pengadu berasa takut akibat ugutan tersebut dan seterusnya membuat laporan polis. Susulan itu, Wan Azlan berkata sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya menahan seorang lelaki tempatan berumur 65 tahun kira-kira jam 4.20 petang pada Rabu lalu. Katanya suspek kemudian dibawa ke mahkamah dan perintah tahanan reman selama 3 hari bermula Khamis hingga Sabtu ini diluluskan bagi membantu siasatan. Jadi, siapakah Rahim Bai sebenarnya? Dari pandangan warga asing, terutamanya etnik Rohingya, Rahim Bai adalah ayahanda kawasan ataupun pembela bagi mereka yang tinggal di kawasan Puchong. Mereka mungkin perlu membayar sedikit wang untuk mendapatkan perlindungan dari ayahanda ini. Tapi, dalam pandangan kebanyakan rakyat Malaysia, dia hanyalah seorang pengkhianat kepada negara Malaysia. Walaupun beliau berasal dari Pakistan, dia sepatutnya lebih berterima kasih kerana telah diberikan kerakyatan. Dan, Rahim Bai bukanlah satu-satunya pengkhianat yang menyumbang kepada masalah warga asing ini. Ada ramai lagi pengkhianat seperti ini. Satu lagi contoh yang baik ialah Bradir Gemuk Samseng Selayang ini. Yang ini memang orang Melayu kita, tapi sanggup jadi pengkhianat demi mendapat sedikit wang perlindungan dari warga asing. Baca apa? Baca apa? Anjing tu lah. Ha? Siapa anjing? Siapa anjing? Siapa anjing? Jangan satu orang. Tak, jangan satu orang. Siapa anjing? Siapa anjing? Siapa anjing? Siapa mula dulu? Siapa mula dulu? Siapa mula dulu? Tengok rakyat Malaysia. Ini adalah satu provokasi yang dilakukan oleh orang yang cuba membela aktiviti warga asing. Dia punya pasal lah, pergi mangkuk. Ini, kau tengah apa? Bila serbu pasal dalam. Kau serbu pasal dalam. Dah tentu orang. Dah tentu. Dah dah start dah tu. Dengan tujuan ini, tengok poster ni. Poster apa? Poster apa? Poster apa? Poster ni. Makan duit ya? Tidak digunakan jadi penjaga atau penjaga sikit. Biar dia jadi baru. Oi, orang tak langgar undang-undang lah, kau yang beria. Tengok. Kau yang beria. Yang koyak. Koyak. Memang koyak lah kau buat live kat sini, bodoh. Kami telah kita tengok siapa yang akan viral. Kita tengok siapa yang akan viral. Kita sengaja rakam dia. Kita orang yang mengambil baruan kepada warga asing. Inilah baruan kepada warga asing. Tengoklah sendiri. Rakyat Malaysia, tengok sendiri. Sikap setengah rakyat Malaysia. Kami hadir ke Malaysia. Kami hadir ke Pusat Bandar Utara Selayang Kuala Lumpur untuk kurang dibayar yang pasal dalam dia. Cakap, kami persilakan. Orang dia dihantar apa? Jadi baruan kat sini. Kacau peniaga-peniaga, sebab apa? Pasal dalam dia orang tak berani masuk. Apa kau gelak apa? Tak gelakkan dia perasan. Betul lah. Okey, kami hadir di sini untuk menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat. Kami hadir bukan untuk mengganggu sesiapa. Kami hadir di sini bukan untuk mengganggu sesiapa. Rakyat Malaysia lihat sendiri ya. Sikap sesetengah rakyat Malaysia ini yang nak membela aktiviti warga asing di Pusat Bandar Utara Selayang Kuala Lumpur. Tengok sendiri. Siapa mula dulu? Jadi, apakah pendapat anda tentang Rahim Bai, Puchong dan Bradir Gemuk Selayang ini? Adakah mereka ini pembela kepada warga asing yang tertindas?
Atau adakah mereka ini pengkhianat negara? Sila komen, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.